Ada yang bertanya, kalau nak simpan untuk kahwin dalam masa setahun, berapa gram saya dan pasangan perlu menyimpan? Boleh tengok video ni sampai habis dan jangan lupa save untuk rujukan akan datang. Okey, saya nak explain. Sebenarnya, kalau simpanan untuk kegunaan kurang 2 tahun, saya tak sarankan untuk adik-adik simpan dalam bentuk emas. Sebabnya, emas untuk jangka masa pendek harganya turun naik. Jadi, untuk jangka masa pendek sangat-sangat berisiko kalau kita simpan sepenuhnya dalam bentuk emas. Kecuali simpanan emas ini adik-adik nak gunakan untuk hantaran ataupun mas kahwin. Bukan untuk kos perkahwinan. Kalau untuk dua ni memang dibolehkan lah. Sebab kalau kita jadikan simpanan emas ni sebagai mas kahwin ataupun hantaran, bermakna kita bukan nak jual emas tu dalam masa terdekat. Tapi kalau simpanan emas ni untuk kos perkahwinan, nak bayar catering, makeup ataupun fotografer, better simpan je dalam bentuk cash. Tapi kalau adik-adik nak kahwin lagi 3 ke 4 tahun, sangat-sangat sesuai lah simpan dalam bentuk emas. Jadi berbalik semula pada objektif adik-adik, buat simpanan emas ni untuk apa? Kalau nak kahwin lagi 3 tahun, simpanlah 2 gram setiap bulan. Yang perempuan simpan 1 gram, yang lelaki simpan 1 gram. Lepas 3 tahun, adik-adik dah berjaya kumpul sebanyak 72 gram. Yang mana total saving adik-adik selama 3 tahun lebih kurang sekitar RM28,000. Jadi berbaloi untuk simpanan emas untuk kahwin lagi 3 hingga 4 tahun akan datang. Sangat-sangat berbaloi, tapi ingat, simpanan emas ni bukan untuk kahwin semata-mata. Ada banyak lagi target yang kita boleh capai dengan simpanan emas. Contohnya untuk beli rumah, untuk pergi umrah dan sebagainya. Jadi, tuan-puan ataupun adik-adik yang belum lagi ada simpanan emas, jom mulakan simpanan emas hari ini. Boleh klik link di bio untuk saya bantu sebaiknya.